Ini pula ialah Mini Aceman. Ya, crossover elektrik segmen B. Duduk di tengah-tengah antara model Mini Cooper dan juga Countryman. Tak macam Mini Cooper, rekaan luaran dia memang berpetak sikit. Korang tengoklah lampu depan dia, jeriji pun agresif. Lepas tu, datang dengan gerbang roda bersegi. Versi standard hadir dengan motor elektrik 218 PS dan 330 Nm. Boleh gerak sejauh 406 km untuk sekali cas penuh. Tapi kalau korang nak yang lebih sporty, kita ada Mini JCW Aceman. Jadi bila sebut pasal JCW ni, korang faham lah, adalah ekstra dia. Motor elektrik yang lebih berkuasa 258 PS, 350 Nm, 0 ke 100 6.4 saat. Datang dengan suspensi sport JCW dan yang paling penting, harga pun taklah mahal mana, RM233,888 sahaja. Yang ini memang sesuai untuk korang yang nakkan keseimbangan antara practicality dan juga keseronokan pemanduan. Walaupun versi elektrik, tapi dia masih lagi boleh membuatkan pemandu tersenyum gembira. Nak dia ada mode go-kart untuk respon pemanduan yang lebih baik. Berdasarkan pemanduan ringkas, kami boleh cakap Mini Aceman ni nampak macam kecil tapi mampu menawarkan pakej yang seimbang untuk pemanduan seharian. Dia ada ruang yang cukup besar, pantas, mudah untuk dikawal dan yang paling penting seronok untuk dipandu. Apa pendapat korang pasal Mini Aceman JCW ni? Tolong komen kat bawah sikit.